imam sering kali baca surah yang panjang di dalam solat, sedangkan makmum ramai yang tua-tua. Soalan saya, adakah panjangkan bacaan itu sunnah Nabi? Baik, faham soalan, faham jawapan. Dia kata imam kampung dia suka baca surah panjang-panjang, sedangkan ramai makmum tua-tua. Maka adakah baca panjang-panjang itu sunnah Nabi? Dengar baik-baik. Nabi telah meninggalkan beberapa hadis itu tentang panjang bacaan. Sembahyang subuh lebih kurang 3 minit satu rakaat. Sembahyang subuh lebih kurang 3 minit dibaca satu rakaat, atau lebih sedikit. Sembahyang zuhur lebih kurang 5 minit satu rakaat. Sembahyang asar lebih kurang 2 minit satu rakaat. Yang pendeknya ialah sembahyang maghrib. Surahnya pendek-pendek. Okey. Kalau tidak ada orang luar, contoh sembahyang itu di sekolah, sembahyang itu di madrasah, sembahyang itu di pondok, maka bebas guru nak baca panjang, imam tu nak baca panjang atau pendek, kerana tidak ada orang luar masuk campur. Okey. Kalau ada orang awam yang berbagai-bagai ragam, maka ada satu hadis Nabi menjadi panduan. Nabi kata, iza shalla ahadukum 'alan nasi falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam ke atas manusia, maka ringankanlah. Apa makna ringan di situ? Iaitu jangan terlalu lama berdiri dan jangan terlalu laju sehingga terkejar-kejar makmum. Jadi kalau kita baca surah yang panjang, qadar-qadar yang sesuai. Hadis yang lain menyebut, di belakang kamu ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang yang sakit, dan ada orang yang memerlukan keperluan lain. Faham? Jadi falyukhaffif maknanya kalau kita nak baca surah itu agak panjang, baca dengan kecepatan yang laju sedikit. Faham? Iza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa hunqat wa idzal ardu muddat. Baca cepat kerana dia panjang. Faham? Atau sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Cara dia ni, kalau kita baca panjang, surah yang panjang tapi ayatnya sedikit, tak ada masalah. Kita baca surah yang panjang 15 ayat tapi bacaan dia lambat. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi, tubik tahi makmum. Faham lagi? Jadi ada yang begitu. Nampak? Amma yatasaalun. Faham? Nengung makmum. Budak tu 20 tahun ngisyak dadah, dapat hidayah. First time mari semayang jemaah, lari terus, ngisyak semula. Faham? Ni masalah. Kerana tu imam tak dengar hadis Nabi. Iza shalla ahadukum iza ya'ummukum 'alan nasi falyukhaffif. Kalau kamu semayang atas manusia, kalau kamu menjadi imam, falyukhaffif, baca cepat-cepat dengan murattal. Faham? Baca macam Syekh Mahmud Khalil Qusairi baca. Nah, tidak panjang, tidak pendek, tidak laju, rendah sedang-sedang. Patut khairul umuri awsatuha. Ra'i kalah. Kalau 2-3 orang geng kita belakang baca panjang. Betul tak? Ada pun semayang sunat, Nabi baca panjang. Okey, kerana apa? Tidak menyusahkan orang lain nak ikut. Soalan seterusnya.